Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita lagi nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala juga masih mengekalkan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kehidupan, dapat lagi kita meneruskan saki baki kehidupan kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat lagi kita bertemu kembali setelah hamba datang beberapa hari yang lepas. Hamba klik tu Al-Fadil tu email kita, Ustaz Mi di atas mesej hamba. Dia tanya hari Khamis ni free ke tak? Hamba sebenarnya hari ni hamba nak cuti dah. Sebab hamba nak musafir dah hari ni. Hamba nak musafir dah hari ni. Berasa nak cuti, tapi hamba tengok jadual hamba tu hamba musafir lepas zuhur dah lah. Moga ceramah lepas subuh. Kalau ceramah lepas zuhur tu tak dah lah. Dah dia minta tu, jadi hamba pun terimalah hatu yang jadi mari pula tu. Tidak kata hamba minta ni. Lama kata ustaz mari nak mari pula teh. Tidak. Dah oleh kerana dia minta, tanya hamba free ke tak sedang molek, maka hamba marilah tuan-tuan. Jadi mari hari ni pak hamba sambung hak baca lepas lah, hak 2-3 hari lepas. Ada beberapa hadis lagi hamba tak ada nak baca, kita nak perhabislah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, pertama sekali, kita sekarang ni telah memasuki 10 akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hamba tak ceritalah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir-akhir Ramadan ni, di antaranya Fathul Mekah dan lain-lain lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ni dia sedikit berbeza. Nuzulul Quran ni dia tak turun tiap-tiap tahun, dia tak turun. Dia padai dengan Nabi nu sekali ya, nuzulul Quran. Habis 23 dengan umur Nabi tu je nuzulul Quran. Tapi Lailatul Qadar ni tuan-tuan tiap-tiap tahun ada. Lailatul Qadar ni kena ingat tiap-tiap tahun. Kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, perkataan hak hamba nak tunjuknya inna anzalnahu fi lailah ni mukaddimah lah dia. Lailah ni tuan-tuan, dalam Quran ni kita akan jumpa dua perkataan. Lailah sa, lailan sa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tu lailah. So lagi kita akan jumpa lailan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Tu dia malam belaka tu. Makna dia malam belaka. Kita orang kapur ni panggil malam belaka. Cumanya dari sudut bahasa Arab, lailan dengan lailah ni berbeza. Lailan ni hanya semetar saja, 2/3 malam lah kita panggil. Kalau Isra' Mi'raj Nabi kan, orang panggil bukannya start maghrib sampai ke subuh, bukan. Dia ambil masa-masa sikit, sama ada lepas isya ke, sebelum subuh ke, tu orang panggil lailan. Adapun lailah ni tuan-tuan dengan makna maghrib sampai ke semaya subuh, tu dengan makna lailah. Tu makna kalimat ngaji tafsir tu. Nampak? Perbezaan dua kalimah. Lailah sa, lailan. Jadi Lailatul Qadar ni tuan-tuan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dengan makna bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Kita ni nak nanti Lailatul Qadar, nak tengok pokok congek dulu baru Lailatul Qadar. Tunggu hujan dulu baru Lailatul Qadar, jangan. 10 malam terakhir ni tuan-tuan, bermula daripada subuh. Semaya jemaah jangan tinggal. Tak kira masjid ke, rumah ke, jangan tinggal. Puasa tu ialah dah. Semaya tu ialah dah. Maghrib berjemaah
Lepas tu kan Isya berjemaah. Lepas tu ambil terawih. Tak kira lah terawih dah mau 8 ke 20 ambil. Lepas tu bangun pagi tu pula. Sama ada nutuk dengan tahajud ke witir ke, lepas tu ngelas sekali dengan sembahyang subuh. Tu cara menghidup tiap-tiap malam 10 malam terakhir. Lepas tu dia mau tengok tanda kena qada tu Allah alam. Tu dia. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Moga suasana berubah tuan-tuan. Kalau zaman gitu ayah-ayah kita zaman gitu dia lain suasana dia lain tenang. Kita zaman lo ni berubah banyak dah. Tu dia. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, nak sambung sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkaitan dia banyak berkaitan dengan puasa sikit, berkaitan dengan kehidupan kita lah. Wa bihi ilahi qal, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Tu dia. Hadis ni ketika mana Rasulullah duduk berkumpul lah dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah pun tanya. Rasulullah tanya gapo? Siapakah antara kamu berpuasa pada hari ini? Tu dia. Ni puasa sunat lah ni. Tapi kait umum lah ni. Nabi tanya umum. Nabi tanya umum, siapa puasa hari ni? Maka tak ada orang berani nak jawab melainkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata gapo? Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Tu dia. Abu Bakar jawab gitu. Maka Nabi senyap. Dah Abu Bakar tanya dia hanggup gitu, maka baginda bertanya lagi, siapakah antara kamu yang menghantar jenazah hari ini? Siapakah hari ini bawa jenazah pergi kubur? Bawa jenazah pergi kubur sini ni dengan makna semaya lah. Semaya, lepas tu siap semaya kan? Pergi atas kubur. Siapa? Maka Abu Bakar pun jawab lagi, aku ya Rasulullah. Itu dia. Rasulullah tak jawab lagi. Saat ni tanya siapa puasa hari ni? Abu Bakar juga kata. Lepas tu kan Rasulullah tanya siapa hak atas jenazah. Dia di Malaysia ni tuan-tuan. Di Malaysia ni maya jenazah ni kebanyakan orang jatuh ya, betul lah. Hak semaya perempuan hak boleh semaya ni ketika pergi Mekah Madinah kalau tuan-tuan berasa. Memanglah ada sudut afdal orang jatuh. Orang perempuan ni bila mana ya dia ketika mana dia maya jenazahnya? Kebanyakannya semaya ketika pergi umrah. Kalau kita pergi umrah kebanyakan lepas semaya fardu ni dia ada semaya jenazah 5 waktu ada. Kebanyakan lah. Mekah tu kebanyakan ada semua, jarang tak ada. Madinah pun ada semua, jarang tak ada. Gitulah. Maka tuan-tuan, orang perempuan dah Malaysia dak maya dah ketika pergi umrah lah. Orang perempuan ni baru belajar bab semaya jenazah. Makna kata sebelum pergi umrah tu kena tahu dah. Semaya jenazah lagu mana. Lama dah mau pergi rokok dah tak biasa buat di Malaysia. Serupa sujud jadah lah tuan-tuan. Sujud jadah kita orang Malaysia ni kita maklum dah. Bunyi tu imam baca alif lam mim pagi Jumaat akan ada sujud jadah. Kalau di Mekah tuan-tuan, bunyi tu imam alif lam mim pun dalam 2 lagi nak sujud tu. Kalau tuan-tuan berasalah hak biasa pergi umrah tu. Kita hak duk tepi orang Arab lah, orang Arab jenis-jenis lain sikit. Apabila dia dengar ayat sujud tu, tak sujud. Kadang-kadang rokok, kadang-kadang duduk diri. Kita pula dalam 2. Sudah. Rokok kau sujud ni. Tu dia tu. Sebelum daripada nak pergi umrah kau, kena mengaji sungguh. Kebanyakan jemaah kita sampai sana baru nak mengaji. Pening kepala ustaz bawa. Kita bawa kita nak baru balik hukum ke demo, bukannya baru nak belajar. Tapi kebanyakan orang kita tak apa, ustaz ada dia ajar kita. Demo pegang lagu tu huyu hayya pergi sana. Siapa hak boleh pergi haji ni lah. Siapa-siapa boleh pergi haji tahun ni kena ngaji sungguh bab haji tu. Sebab itulah jangan tunggu nama kita siapa baru kita nak belajar haji, jangan. Kalau boleh, kalau 2-3 tahun 2-3 tahun lagi hamba nak pergi ni, tahun ni kena start belajar dah. Sekali lah baru nampak gitu jalannya haji weh.
Lepas tu klik tak ingat pula. Deh, gi pula tahun depan. Nampak gitu. Deh, 4-5 kali gi, 4-5 tahun gi ngaji khusus asal haji ni, tahun kelima baru gi, baru sedap. Ni dok tunggu nama naik. Baru gi ngaji. Ustaz ada. Ustaz tak ada nak cara kita sore. Orang puluh-puluh ribu. Tu dia. Tu orang suruh lotar dengan tangan demo. Orang suruh lepas batu demo lepas tu. Orang yang dah ambil batu, kutip batu. Tak cukup batu. Dia pun ambil selipar lepas. Tu dia. Lagu mana tu? Bukan kau saji ni nak ayat ni bukti ada tangan dia. Nak pergi kubra tu, hak mula-mula 10 Zulhijjah tu. Bila-bila batu ada ni. Sudah. Nak lepas gapo ni ustaz? Orang sebelah dia kata ambil selipar lepas. Tu dia. Tu dia. Bukan gapo-gapo tuan-tuan. Nak buat amal ibadat, kemah dulu bab mengaji. Kita semaya kita tak nampak mana sebab kita duk semaya semua. Walau habak semaya ni kena kemah tiap-tiap hari. Atau mengaji kitab tu. Atau mengaji mazhab tu. Supaya kita tahu semaya kita betul kodok tiap-tiap hari. Puasa gitu juga lah ni kita puasa. Sebelum puasa kita buat daurah puasa. Semata-mata masuk puasa niat mana. Buat gotu batal kodok. Buat goni batal kodok. Isap rokok batal kodok contoh kata. Isap apa? Orang duk bakar air tu kita duk ang tu batal kodok. Tu tu dia. Ni dok siapa Mekah dulu baru nak mengaji. Orang tawah lawan je dia berikut je. Tu sore. Tu masalah belaka. Jadi Rasulullah tanya lagi, siapa antara kamu ni hak atas jenazah? Maka Abu Bakar jawab ya. Kita ni hak atas jenazah sekala di Malaysia keluarga dah lah. Keluarga. Tapi kena ingatlah tuan-tuan. Kena beringat. Tanya atas jenazah ni kalau boleh perempuan ni duduk belakang-belakang. Ni dia duduk muka depan kubur tu pun dia nak masuk pula. Ada belakang-belakang lah. Tahu dah ayah kita, ada adik-adik kita sesar dulu. Ni demo-demo berbok jatuh dalam tu. Tu dia. Habis itu, maka baginda tanya lagi, siapa antara kamu yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Maka Sayyidina Abu Bakar jawab, aku ya Rasulullah. Tu dia. 3 dah. Saat ni tanya puasa, siapa puasa hari ni? Abu Bakar lagi. Siapa dia? Gi turut jenazah. Abu Bakar lagi. Rasulullah tanya lagi, siapa dia wi makan kau hari ni? Tak kira lah wi makan kau sedekah kau lagu mana kau. Asal ke wi makan kau hari ni lagu mana? Aku ya Rasulullah. Rasulullah senyap lagi. Siapa antara kamu yang telah menjenguk orang sakit pada hari ni? Ada orang sakit dia pergi jenguk hari ni. Maka Abu Bakar jawab lagi, aku ya Rasulullah. Pak amalan ni Abu Bakar buat berlaku dalam masa sehari sedang molek dengan Rasulullah tanya tu. Maka Rasulullah kata gapo? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah 4 amalan tersebut berkumpul pada diri seseorang melainkan dia akan masuk syurga. Tu dia. Berkumpul 4 amalan ni ataupun buat salah satu. Maka Nabi sebut tak adalah amalan tersebut melainkan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat 4 perkara ni tuan-tuan, jangan tinggal. Solat ni puasa. Lah ni kita duk puasa termasuk ni ni. Sebab itulah puasa ni banyak lebih tuan-tuan. Cumanya puasa pambo ayat 2-3 hari lepas lah. Puasa-puasa kita pun kita kena jaga. Semaya kita jangan tak semaya. Mulut kena jaga, hati kena jaga, pandangan kena jaga, banyak benda kena jaga. Barulah jadi puasa yang berkualiti. Dan Nabi sebut 4 perkara ni yang menyebabkan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Pertama sekali puasa. Yang keduanya hatta jenazah. Dia kita semaya jenazah ni dapat 1 kira. Kita hantar pula jenazah ke kubur dapat 1 kira lagi. Makna kata kalau kita buat 2 perkara ni dapat 2 kira.
Satu qirat ni Nabi sebut bersamaan dengan satu gunung Uhud. Gunung Uhud bersama mana ustaz? Gunung Uhud ni panjang dia 5 kilo tuan-tuan. 5 ke 7 kilo Uhud. Tu dia. Uhud ni gunung yang berada di syurga, dipinjirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Benda dunia, benda syurga yang boleh kita tengok di dunia salah satunya Uhud lah. Mana Uhud belakang rumah kita ke? Dak di Madinah. Hak belakang rumah kita tu bukan Bukit Bakar lah. Bukan tu. Di Madinah Uhud. Sebab itulah demo pergi umrah pergi Madinah, tengoklah bukit Uhud banyak-banyak. Sebabnya bukit Uhud ni di antara bukit yang ada dalam syurga Allah Ta'ala letak di muka bumi. Boleh tengok. Dia banyak benda dalam syurga ni tuan-tuan. Tapi duduk di dunia banyak. Ada 4-5 perkara. Di antaranya Uhud. Yang keduanya Raudhah Nabi. Raudhah Nabi tu lah masjid Nabi hot depan sekali tu. Tepi makam Rasulullah, tepi rumah Rasulullah tu, Raudhah tu. Raudhah tu lah ada dalam syurga seksa. Dan ada beberapa lagi di antaranya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni benda dalam syurga, tapi Allah Ta'ala letak di dunia. Tapi lah ni tuan-tuan, Hajarul Aswad ni bukan nak main-main lah, nak ciumnya. Nak cium dia kena bergocah dulu Pelopak baru boleh nak cium. Bukan suruh bergocah, makna kata pergi berebut dulu Kalau badai bersambur ni, lepas cium tu boleh akak main-main. Kalau dia mak kecil-kecil tak tahu lah. Hamba rasa hamba besar dah sini. Hamba lepas cium, kalau hamba lepas cium Hajarul Aswad tu, gini hamba kena akak. Dek gitu hamba. Tapi dia lepas lah. Dia akak sikit lah. Nak pelepas depan tu, moga kita buat serabut ke dia. Dia tahu lah akak sikit, dia lepas. Kalau hamba, setara hamba kena lepas, dan hamba kecil kat, kena siap sedia. Tu dia. Kena beringat. Tempat Hajarul Aswad ni memanglah kita nak kucuk sebab sunat, sebab batu daripada syurga. Tapi kena ingat, lo ni tu bukan tempat kasih saya dah situ. Faham mana hamba? Bukan hamba nak menidok ke kucuk Hajarul Aswad, tapi tempat tu orang panggil tempat tak ada kasih saya tuan-tuan. Lepas. Ni sama orang jatuh orang tin tu, kat lekat tekuk. Biru habis kaki tu. Tu dia. Hamba boleh ustaz. Tu dah motor wali tu. Tu dia. Tu tuan-tuan. Pertama sekali Nabi sebut orang puasa, yang kedua iring jenazah, yang ketiganya bui makan, tak kira lah bui makan mana. Yang keempatnya jenguk orang sakit. Kita lah ni orang sakit, sakit dah dia, tak jenguk, tunggu mati baru pergi. Beza. Kita tunggu mati. Ya lain, JK masjid lain. Bunyi jemaah sakit dia pergi lain. Kita ni sama orang kapur. Kadang-kadang jiran sebelah sakit tak pergi lagi. Mati baru jenguk. Mati dah. Baru pergi ramah penuh. Rumah tanya sakit tak pergi ziarah. Ni kena tukar kita. Bunyi sakit pergi ziarah dulu. Pergi ziarah dulu, bui nasihat, mula insya-Allah kau sihat. Ni dak pergi ziarah orang sakit, dah mau nak mati lolo dah tu. Nak mati lolo tu dah mau. Tengok kaki tu. Gini dah kaki dah mau. Cengik dah. Jangan ayat gitu. Kalau kita ni Allah Taala wi kelebihan kita, kita tengok orang tu lah nak siapa-siapa omor dah. Lengo-lengo dia keping habis dah lah kau ni. Hidup pun lah turun dah sikit. Kaki pun nampak luruh kita. Boleh nak kata walaupun kita tahu. Kita kena beri semangat lagi dia, insya-Allah sihat. Banyak ke ingat Allah Taala, banyak ke zikir, gitu. Kalau dia mau pergi pak orang nazak. Pergi pak orang nazak lain pula. Duk depan dia, duk tepi dia, ajar mengucap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lagu tu lah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu, perbaharui orang panggil syahadat balik lagu tu. Ni dak tengok orang sakit tak lama dah demo ni. Buat amal gapo dah. Tu dia, sedap dia. Tengok dia klik motor lebih dia. Dia bab mati ni tak boleh kata kau orang. Sebab mati-mati ni supaya tunggu depan pintu, buka pintu gak sambal lalu. Kita tak boleh jamin, hamba tak boleh jamin hamba lagu mana berapa tahun lagi. Sebabnya mati ni ibaratnya buka pintu gak depan tangga selalu. Tu dia tuan-tuan. Last sekalinya
jenguk orang sakit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebelum hamba lupa lah. Sebelum hamba lupa tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hamba minta izin dah. Kita imam muda tu. Dan sebelum hamba lupa lah, dia ada banyak kecek ni, dia lupa banyak. Dan sebelum hamba lupa tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hamba buat satu program tuan-tuan. Hamba buat program ni, program gapo? Program jemelih kambing. Orang panggil infak daging kambing di Kota Mekah. Kita nak buat 27 hari bulan ni tuan-tuan. 27 Ramadan. Di Kota Mekah. Hamba tak cari banyak, hamba cari 15 ekor kambing saja. Mana kata jemaah-jemaah hamba, dia hak mana berasa nak, orang panggil nak ambil slot ni, boleh ayat ke hamba. Tuan-tuan pun hamba tolong buka hari ni lah. Hamba buka hari ni, tuan-tuan hak mana nak join sekali. Bukan jemelih kapu kita, jemelih di Kota Mekah tu. Dia musim puasa ni kambing dia mahal sikit, 900 riyal Malaysia seekor. Jadi 900 riyal tu berasa air besar ustaz hamba tak ada. Kalau nak bagi lagu mana kita bagi. So kambing tu kita bagi 5. Makna kata satu selok tu 120 riyal. Hok mana lah nak masuk. Ada hamba tolak ikhlas ya. Moga jemaah hamba semua bulan Ramadan ni di antara hamba buat program 2 perkara di Kota Mekah. Pertama sekali jamu buka puasa ahli Mekah lah. Ahli tanah haram Mekah. Lepas dah program tu 10 awal hamba buat. Ni 10 akhir ni hamba buat program orang panggil kita sedekah daging kambing. Ustaz hamba nak sedekah kambing lalu nak puh guna kambing demonyo. Kambing banyak dah sananya. Cumanya ambil selak duit ya. Hak mana nak lah. Boleh jumpa hamba apa ni ataupun jumpa dengan boleh tanya Tok Imam Muda lah. Tok Imam Muda link hamba lah. Tapi hamba nak kutip ni hamba ayat lalu. Tak boleh lama. Mungkin sehari 2, esok lusa hari 1 ni hamba tutup lah untuk masjid kita ni. Tak sebanyak nak 15 ekor ya. Tu dia. Masa ni lah tuan-tuan. Dia nak bawa ustaz hamba tak ajar pergi umrah lagi tak apa. Piti demo siapa dah sana tanah haram Mekah. Ustaz hamba biasa pergi dah, biasa buat dah, buat pula pun tak ada masalah. Tu dia. Masuk sikitlah. Moga sini demo masuk banyak dah. So Malaysia kalau boleh harta-harta kita ni nak biar meluas. Tu dia. Ustaz lagu mana tak boleh ustaz tak boleh masuk, tak ada pitih nak kat raya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni hamba ayak saja sebagai sedang molek hamba lalui lah. Sedang molek kita nak bawa jemaah-jemaah hamba hak lain, hajat tuan-tuan pun hamba boleh bawa. Tu dia. Cuma bukan hamba lah hak jemelihnya sebab hamba tak pergi. Boleh puasa ni hamba tak pergi, hamba pergi lepas raya ni pula. Tu dia. Cumanya tuan-tuan wi nama ni, contoh kata masjid ni seko tu 5 nama. Hamba ketok lah masjid jemaah masjid kita ni seko-seko sebab hamba akan atas video lah. Atas video jemelih sebut nama demo lagi. Patu atas pula video kita bagi kat orang sana. Takut demo kata meleh-meleh sana bagi orang kapu hamba kan. Tu dia. Zaman ni kena buat video belaka. Tu dia. Tu pas ni tuan-tuan. Sebelah hamba lupa lah tu. Kita pergi depan lagi tak ingat pula dah. Habis itu tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita pergi lagi daripada hadis Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mengangkat darjat seorang hamba yang benar-benar soleh di dalam syurga. Lalu dia bertanya, wahai Rabb, Tuhanku. Tu dia. Seorang hamba ni tuan-tuan, tiba-tiba dalam kubur Allah Ta'ala angkat darjat dia. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu orang tak amat ibadat banyak. Tapi duduk dalam kubur tu angkat darjat dia. Lepas tu, bukan kau dah angkat duduk dalam kubur. Di dalam syurga pun tu angkat darjat dia. Amalan apa buat? Ni nak tahu ni. Lalu dia bertanya, hamba ni tanya, Tuhanku, bagaimanakah ini boleh terjadi kepadaku? Lagu mana Tuhan? Kita masuk dalam kubur beda, tapi cerah cuaca kubur kita tiba-tiba.
Tiba-tiba bukan cerah saja, Tuhan akak pula, bubuh pula dalam syurga. Lagu mana kira ni ya Tuhan? Maka lalu dia Allah menjawab dengan istighfar anakmu untuk kamu. Tu dia. Nak ayat tuan-tuan, hadis ni nak sebut amalan orang hidup boleh tolong orang dalam kubur. Faham? Kita wa amalan koda-koda kita dah. Masuk koda-koda ya. Tapi tiba-tiba masuk dalam kubur kau cahaya. Rupa-rupanya apa tu? Anak kita hok dok atas muka bumi tu tolong minta apu di kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Tu dia. Ya Allah, apalah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Rabbighfirli, Tuhan, ampunkanlah dosaku, wali walidayya, kedua ibu bapaku. Anak kita duk sebut lagu ni, kita hok duk gelak dalam lubang kubur tu, Tuhan bubuh lapu. Ni hadis Nabi ni, Abu Hurairah ni tuan-tuan. Bukannya abang kecek saja. Bukan kecek saja. Serupa hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah tuan-tuan duk ngaji tu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis tu Sahih Bukhari ke? Hadis tu keluar daripada mulut Imam Bukhari ke? Tak, tu hadis Nabi. Tapi oleh kerana Imam Bukhari ni tolong hipo, maka jadilah orang panggil hadis Imam Bukhari. Gitu. Tu hadis Nabi tu. Napa? Tu dia. Supaya tuan-tuan duk ngaji sifat 20 nah. Akidah Asy'ariyah. Mari orang kata, apa demo duk ikut akidah Asy'ariyahnya? Ikut akidah Nabi lah. Dia bukan akidah Asy'ariyah. Imam Asy'ari ni dia tolong hipu saja. Dia tolong hipu akidah Rasulullah, maka dipanggil lah akidah Asy'ari. Hak tu akidah Nabi dah lah tu hak kita ngaji tu. Tu dia. Selit sikit lagu tu suruh faham. Hadis gitu juga. Ambo nak ngaji hadis Nabi, tak sing ngaji hadis Bukhari. Hak Bukhari, hak Imam Bukhari kupu tu hadis Nabi dah lah. Cuma panggil nama hadis Imam Bukhari. Napa? Tu dia. Gitu juga hari ni hadis daripada Abu Hurairah. Nak ayat tuan-tuan, anak-anak kita hak hidup ataupun kita hak hidup boleh tolong orang dalam kubur tu. Selain daripada doa banyak lagi tuan-tuan sebut pani ni. Tu dia. Supaya sedekah kambing saat ni sedekah kambing pani dan mawi nama almarhum boleh. Tak ada masalah. Moga kita niat sedekah bukan korban. Kambing saat ni bukan korban. Kambing saat ni sedekah. Buat program sedekah tu. Hak nak bayar dam ke, hak nak sedekah ke, hak korban dak hak korban tu suku lagi hak mati. Ni sedekah. Dan motok nama dia nak tak harta kita, hak kita duk makan lah ni makan saka mak ayah kita. Kebanyakan orang kaya hak ada lah ni tuan-tuan makan saka mak pak. Dak ustaz ambode tu dah lain. Tapi kebanyakan orang daripada demo tak ada piti mati mak pak demo makan saka mak ayah. Cakap kita tak ingat sikit sebanyak bulan puasa ni ke dia. Masuk dalam tabung masjid, ya Allah, ambo niat ni untuk kedua ibu bapaku, ya Allah. Kalau mak ayah ada lagi bulan puasa, builah piti buat buka puasa. Mak ayah hamba orang kaya dah. Hasil kita kena bui ke mak ayah. Buka puasa ni. Berkat orang anak-anak lah ni tengok kita mak ayah kaya pada kita tak bui piti. Dak kurang-kurang bui 10 ya 2 buat buka puasa. Beli air tebu tak apa dah. Ni dak nak habis puasa ni. Tak ingat lagi kau mak ayah kita duk kapur. Orang muda tak ada ayah belaka lah ni dia. Dia kalau ceramah orang muda ni sedap ni. Ada yang muda luar tak ingat kau ayah telefon kau dak. Telefon sebulan sekali. Ayah mak ayah ni tuan-tuan kita telefon hello. Ya segar kau segar. Segar semata. Walau hati gauk tu. Tak ayak sakit gauk nak. Tak ayak dia remeh, tak ayak dia sakit, dia semata segar tak mau. Abah mas segar kau, alhamdulillah segar orang tua kita gitu. Lain daripada kita klik sendiri tengok keadaan dia baru kita tahu. Tu dia. Tak boleh kiri tenaga,
Kiri benda lain. Orang lain hak tak boleh kiri pitih, tenaga. Anak-anak lah lagu tu lah. Ada anak-anak muda tu, lagu tu lah. Habis itu. Ganjaran ini kaitan dengan dua hadis. Tu dia. Tu kita awak mari lagi. Dia kaitan dengan dua hadis ni. Hak mana? Hadis Abu Hurairah lagi, apabila meninggal anak ada di dunia ni, maka terputuslah amalan dia kecuali 3 perkara, iza mata ibnul insan tu lah, ataupun iza mata ibnul adam tu, hadis tu. Maka apabila mati seseorang ni, pahala mayat dia, pahala puasa tak ada dah. Kecuali 3 perkara ni. Pertama sekali sedekah jariah. Ni maklum dah. Sedekah jariah kita ni, selagi kalau harta wakaf kak, selagi mana orang guna pitih kita tu, selagi mana barang hak kita bui tu orang buat, pahala siapa bila-bila. Pahala siapa bila masjid ni duk tengah buat ni. Pas ni roboh balik kau dak tahu lagi berapa tahun lagi ni. Kita sedekah pok orang buat ya tie. Nama kita ada. Esok meninggal kita. Selagi mana tie ni duduk sini berpuluh-puluh tahun, puluh-puluh tahun ni lah pahala masuk di dia. Tu dia. Sedekah tu walaupun sekian. Ilmu yang keduanya, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu manfaat. Sama ada kita token mengajar ke, sama ada mengajar ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, benda tu beri manfaat, boleh pahala semata. Tapi daripada sudut tasawuf, ilmu bermanfaat ini ilmu hak takut kepada Allah Ta'ala aja. Itu dari sudut tasawuf. Ataupun dari sudut umum, dia mau mengajarlah ilmu gapo beri manfaat pada dunia, dia boleh guna pada dunia, boleh pahala belaka. Kalau kita mati orang duk guna ilmu kita, boleh pahala siapa bila-bila. Tambah-tambah ilmu mengaji itulah. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai mokpok, kalau boleh hak mengajar Fatihah pada anak kita hak kecil tu, kita ibu bapa. Bapa tuan-tuan, kerananya ayat Fatihah ni kita akan guna start daripada balik siapa kita mati, kita guna ayat Fatihah ni. Guna mana tak semaya tu? Kau tak baca Fatihah apa kita? Baca Fatihah belakang gitu. Siapa dia hak ajar Fatihah kita tu mula-mula sekali? Dialah hak dapat pahala. Start daripada kita maya tu, siapa kau kita mati, hak tulah hak dapat pahala. Kalau kita ibu bapa hak ajar anak-anak kita tu, hak umur 3 tahun, 4 tahun, jasa kita tu pandai dia baca Quran, pahala tu berlipat kali ganda boleh. Tu kaedah nak cetak tu. Anak-anak kita duk baca Fatihah. Ni dak wikok orang lain. Wikok orang lain hak besar-besar lah tuan-tuan. Bawa Fatihah ni kita sendiri hak ajar. Rumah. Adik mari depan ayah. Adik mari depan mak. Baca Fatihah sekali ingat kau dak? Ingat dah. Tu jasa kita ingat. Tu jasa kita ajar Quran. Dia baca Fatihah dalam semaya tu, pahala direct kita. Siapa bila-bila. Siapa dia mati pula. Tu rugi tuan-tuan. Quran ni kita pergi atas kok ke. Biarlah hak Quran besar tu, Fatihah tu. Fatihah, benda-benda dalam semaya tu kalau boleh kita lah hak ajarnya. Kita hak ajar. Allah ustaz nak ajar guna kita tak reti, sama mengaji lah. Sama mengaji, jangan hak sama tak reti. Sama mengaji. Sungguh kalau bab semaya ni tuan-tuan jangan lepaskan. Cetak anak-anak tuan-tuan tu, biar dia kecil kita hak ke dia. Di antaranya Fatihah, tahiyat tu lah. Pok dia baca ni tuan-tuan, pahala pak kita. Kita memanglah kita sebagai anak, kita buat gapo pun boleh pahala kau mak ayah kita walaupun tak niat. Betul. Sebabnya darah daging. Macam hamba duk buat gapo-gapo ke, bahagia mak ayah hamba ada. Tuan-tuan, buat amal soleh bahagia mak ayah sudah ada. Tapi apa salah jikalaunya kitanya sekali-sekalanya ataupun hari-hari lah teringat kau mak ayah kita, ya Allah, amalan ni untuk mak ayah aku. Tak ada masalah, lebih banyak lagi. Tu dia. Dan anak soleh yang mendoakannya, ni tak boleh ni. Makna kata kak, anak soleh ni yang mendoakannya, ustaz anak hamba tak soleh mana, tak mengaji sekolah harap, tapi kak hamba ajar dah doa, Rabbil firli wali walidayya, supaya ingat semua hamba. Ya ledah tu. Anak dari sudut tak soleh suku kira, tapi dia mendoakan, tu dipanggil anak soleh dah. Tu dia. Anak kita tak belah mana, kita bukan nak suruh anak kita jadi tak lebah pun.
Kita anak kita cukup ilmu fardu ain, cukup ilmu agama, semaya be tak tinggal, benda-benda wajib tak tinggal, doa kita padai dah tu. Tu dia, bukan nak suruh jadi tok lebah belaka. Bukan. Cuma ada lebih lah. Anak-anak tok lebah dia ada lebih sikit. Tu dia. Tapi nak anak tok lebah, kita kena jadi tok lebah juga. Kalau kita tidak tok lebah mana, masjid pun baru nak kenal, anak tak kenal juga. Sebabnya asuhai yang pertama mak ayah. Cetakai yang pertama tu hadis. Yang kedua tuan-tuan sikit lagi boleh pergi kau nak berhabis hadis lagi. Lepas tu tak tahu jumpa bila lah. Tu dia. Tak tahu jumpa bila ni, sama ada amal lama mari ataupun tak ada gitu lah. Asal lagi hadis tu sikit dah. Tu dia kelik pun tak boleh akhir asyik kabur, kita tak jual. Ada masjid lo niat-niat iktikaf. Sebab itulah ditulis dah tu. Masuk masjid tu niat iktikaf. Niat iktikaf ni sangat mudah tuan-tuan. Kalau dalam semaya pun ni lalu niat iktikaf jadi dah. Nak yawi mudah sangat. Ambo iktikaf dalam masjid. Duk Allahu akbar, tiba-tiba terlintas ambo iktikaf dalam masjid. Jadi dah tu. Walaupun dalam semaya. Hak tak sihnya tak terlintas langsung. Masuk tu jak je. Senyap dia. Tak terlintas langsung dalam hati. Daripada Sayyidina Anas lagi nak kaitan hadis hak kita baca tadi tu. Hak kita katanya kita mati pun hal keadaan gelap gelemak tiba-tiba jadi cahaya. Daripada dosa banyak ke pahala banyak. Ni di antara dia lagi. Nabi sebut daripada Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 perkara. Nabi sebut ada 7 perkara yang pahalanya akan tetap mengalir untuk seorang hamba sedekah dia sudah berada di dalam kuburnya selepas kematian. Ni Nabi sebut 7 perkara pahala tetap mengalir. Saat ni 3. Ni Nabi sebut 7 perkara pahala ni mengalir lagi. Kita duduk dalam kubur, keradik ke apcuk lebu ke dalam kubur tu, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, pahala mari lagi. 7 perkara ni. Pertama sekalinya gapo? Orang yang mengajarkan suatu ilmu, orang yang mengajarkan sesuatu ilmu, tak kira lah. Ni orang token mengajar lah, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, dia hak mengajar tu yalah. Ustaz bukan ustaz sekolah saja. Ustaz hak mengajar Quran kita, ustaz jugalah tu. Guru jugalah tu. Ni dak. Demo ustaz kau, ustaz sekolah mana? Tanya. Tak mengajar sekolah, bukan ustaz lah. Gapo nak panggil? Ustaz lah hak mengajar kitab kita. Hak mengajar Quran kita, ustaz lah tu. Ni dak. Ustaz kau, ustaznya. Dia tanya lagi. Ustaz mana? Tak mengajar sekolah, bukan ustaz. Dia kena mengajar sekolah, kena masuk KPA. Ya betul. Jak bila kena masuk kerajaan sekolah, mengajar sekolah baru jadi ustaz ni. Kapu-kapu pun mengajar Quran tu ustaz kita lah tu. Yang keduanya mengalir ke sungai. Mengalir ke sungai ni tak kira lah parit ke, saluran air ke, orang panggil benda yang boleh menapak pada binatang, pada manusia. Kita tak buatlah sungai. Contoh katalah zaman kampung kita ni tak ada sungai, kita pun ambil tanah kita sikit, buat sungai sikit mengalir. Orang pun boleh guna, orang panggil natal pun boleh minum juga. Pahala selagi mana ada sungai hak kita alirkan, ataupun siapalah kita mati, siapa bila-bila, orang panggil pahala masuk. Tu yang kedua. Nabi sebut juga atau orang mengalir ke perigi. Tu dia, orang buat perigi sama ada perigi ke ataupun sumber air ke orang guna. Orang buat guna air semaya, orang buat minum, orang mandi, basuh pakaian, walaupun kita mati, boleh pahala. Kita buat rumah kita buat laga, contoh kata lah orang zaman dulu buat laga. Kita buat laga, kita mati dah, tapi anak bini kita duk guna laga tu. Siapalah hari ni pahala masuk ke tak? Ya, masuk pahala. Nampak? Tu dia tu orang tua gitu buat laga.
buat lagu. Ambo bukan ambo gali ustaz. Ambo gi WPT yalah jugalah tu. Kita upah orang tapi atas nama kita buat. Kita mati, bini kita guna, anak cucu kita guna, pahala tu tuan-tuan. Pahala tak nampak tu. Seterusnya atau menanam ke kurma, Nabi sebut tanam kurma. Nabi sebut tanam kurma sini. Dia tak kira tanam kurma kau tanam gapo tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Benda hak kita tanam tu, kita mati, anak bini boleh guna, pahala kita. Sebab itulah orang tua zaman gitu dia suka nanam. Pohon mokte, pohonnya nak makan ke dia sangat ke? Dok ke anak cucu. Dia mati esok buah pohon. Hak ada dalam ni contoh kata hak kita duk guna dalam kebutuk kita, hasil ayah kita, mak ayah kita tanam. Contoh kata. Dia mati dah, kita duk makan, anak cucu duk makan. Binatang mari makan, pahala kau dok? Ya, pahala berlipat kali ganda. Mati dah tapi tinggal pohon mokte ni dah. Mati cahaya kita ngai pohon-pohon mokte yang kita bah dah. Nak bagi sako ustaz. Jangan bagi sako, bagilah tanah demo tu. Pohon biarlah dulu. Guna dulu ni dah. Mati ayuh esok pohonnya terbang habis dah. Rugi kita bui dulu biar mengalir. Ataupun orang membina masjid. Ni ialah ni. Termasuk mina masjid lah ni. Tak kira lah surga ko, mahak tahpih ko, rumah anak yatim ko, rumah orang miskin ko, lebih-lebih lagi masjid. Biar ada. Kita masuk semua biti kita jangan lupa. Masuk semua biar ada nama kita ni di masjid ni. Masjid mana-mana lah. Kita mati esok, nama kita ada di masjid ni, pahala masuk semua. Ini hak Nabi sebut. Atau mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf ni tak ada kita hadiah ke, kita wakaf ke, tak kira lah. Quran. Ataupun kitab-kitab ngaji. Kalau contoh kata ustaz mengajar, tubik kitab baru, pak kita berebut lah sponsor kitab. Ataupun tu email umum, masjid umum, kita nak buka kitab baru ni, siapa dia nak sponsor kitab, boleh. Bukan masjid tak ada PT. Bukan masjid tak ada gapo, tapi masjid nak buka, peluang pahala untuk kita. Kita sedekah Quran, kita sedekah kitab. Orang mari mengaji, orang buat kelik, jasa hak kitab, hak kita sedekah, pahala banyak tu. Tu dia. Ni dak tu email umum kita nak buka kitab baru ni. Siapa dia nak WPT? Minta PT seumur. Mulut kita ni cepat lagi. Tak sebui senyap ya. Tu dia. Habis. Atau meninggalkan anak, memohonkan keampunan untuknya selepas kematiannya. Ni Nabi sebut ngelas sekali, meninggalkan anak yang pohon keampunan untuknya selepas kematian. Makna kata anak kita ko, siapa-siapa ko ingat kita lepas kita mati weh. Ni sangat memberi manfaat lah. Kalau anak kita ingat kita, niat kita tak ada masalah. Kita bimbingnya tak ingat lasu kita. Sebab itulah daripada anak tak ingat lasu kita, kita kena wadah persiapan. Lah ni kita ada pitih banyak. Kita siap-siap lalu wakah awal lalu. Nampak orang minta nak buat lagu di Kemboja, satu kata, ambillah sogie buat Kemboja. Buat wakah so. Nampak orang nak buat mahak tapi, builah sikit. Kita bimbing, kita tinggal pitih ratus-ratus ribu dalam bank tu, anak kita tak ingat lasu kita. Tak ingat lasu nak niat wakah. Pakai ambil kedai mau habis, senyap-senyap. Hutang kita pun tak bayar. Tu dia. Lah ni di antara persiapan kita kematian tu kena buat siap. Kena persiapan kematiannya. Tamu sekali ada pitih banyak hutang kena bayar dah. Yang keduanya persiapan wakaf kita. Kena buat lalu wakaf situ sini. Kita bimbang, kita mati esok pitih kita tak ada nak buat. Dia anak kita nak ayak ke dia, abah mati esok buat, tu pitih jadi hak dia dah. Bila kita mati. Sebelum ni lah, sebelum kita sakit ni, kita gunalah pitih kita hak ada. Jangan duk orang panggil duk sipel sangat. Sakit guna.
Nak bokok dengan nasi arak, belilah waktu ubik lah pitih tu. Ni dok, pitih banyak, dok makan nasi tanak sendiri. Berasa nak makan, belilah tuan-tuan. Sakit gi cocok pitih. Pitih hak kita ada lah ni. Patut dah kita mati seksa tak ada dah pitih tu tak guna dah. Tu dia. Ada berasa nak beli gapo, beli lah. Tengok obat tu nak beli. Suruh beli belaka. Tak ini nak guna pitih hak kita duk cekai mata zaman muda sampai ketua tu. Nampak? Ustaz, pitih ni kita nak tinggalkan anak-anak ada dah rezeki dia tuan-tuan. Bukan amu nak suruh perhabis 100,000 tu. Nak kata jangan kita terlalu berkira dengan diri kita. Pitih kita berkira dengan diri kita. Sakit ke waktu ubik pitih ke tak ada pula tak cukup. Dok walah kita sakit. Waktu ubik pitih kita tu. Nampak? Tu dia. Nak makan sate, nak makan con ni. Waktu ubik tak ada waktu ubik ustaz pitih dalam ni berkebut dah. Tak apa. Tapi amun nak ayatnya pesan, kita gunalah pitih kita. Guna arah kebajikan tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, 7.30 dah ni. Hamba rasa qadan ni lah dulu daripada hamba. Insya-Allah kita akan jumpa balik tak tahu bila lah. Tak tahu bila tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Cumanya insya-Allah ada masa kita jumpa balik. Tuan-tuan jumpa hamba pun boleh tegur lah. Boleh tegur bila-bila. Dan hamba minta maaf banyak jikalau ada dengan perut pedas tuan-tuan tak kena. Hamba kecek ni tak kena. Dengan perut pedas tuan-tuan hamba minta maaf banyak lah. Tapi jikalau kena molek sipel lah dalam hati. InsyaAllah kita akan jumpa balik. Dan mana-mana tuan-tuan nak berhajat tu, nak berhajat kambing saat ni, sama ada boleh jumpa hamba nak ambil nombor hamba ataupun dengan tu email muda lah Ustaz Ming tu. Boleh lah link kita. Hamba insya-Allah untuk masjid ni hamba selesai sehari 2 ni lah. Hamba tak siarik banyak sebab nak sapa 27 tu hamba nak kupon nama lah. Nak kupon nama nak hantar ke orang kita di Mekah lah. Tapi hamba ayat lalu untuk bulan Ramadan ni bukan hamba jumlah lah. Bukan hamba jumlah. Lama ingat video tak ada pun muka ustaz. Bukan. Hamba tak pergi bulan puasa ni hamba rehat. Syawal ni pula baru pergi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.